Mari kita baca soalan 3. Ia mempunyai 3 bahagian. Bahagian A menggunakan grid segi 4 sama dengan 2 faktor. Bahagian B pula ialah titik yang membahagikan satu garis lurus mengikut nisbah yang diberikan. Manakala bahagian C meminta garis serenjang yang melalui satu titik yang diberikan. Ini yang kita diberikan, grid dengan faktor A dan C, D, titik A dan B dengan nisbah mereka, serta titik P dan Q. Dan ini yang perlu kita cari. Ungkapkan C, di dalam sebutan A, lukis negatif 4A, cari koordinat C, dan persamaan garis serenjang itu. Jadi ini yang kita ada, dan ini yang kita cari. 2 faktor pada grid, kemudian 2 masalah geometri koordinat. Mari kita selesaikan satu demi satu. Ini grid segi 4 sama. Setiap petak kecil ialah 1 unit. Faktor A ialah anak panah pendik, menuding menyerung ke atas kanan. Dan ini faktor C, D, dari titik C ke titik D. Perhatikan ia menuding ke arah yang sama seperti A, cuma lebih panjang. Jadi C, D mestilah gandaan A. Bahagian A1. Kita mahu C, D ditulis sebagai gandaan A. 2 faktor yang menuding ke arah yang sama ialah gandaan skala antara satu sama lain. Jadi satu ialah hasil darab nombor ke dengan yang satu lagi. Kira petak sepanjang A. Ia bergerak 2 ke kanan dan 2 ke atas. Sekarang kira sepanjang C, D. Ia bergerak 5 ke kanan dan 5 ke atas. Arah serong yang sama, cuma lebih besar. 5 ialah 5/2 daripada 2 dan sama juga untuk pergerakan ke atas. Jadi langkah C, D ialah 5/2 langkah A. Jadi C, D bersamaan 5/2A. Bahagian A2. Sekarang kita lukis faktor negatif 4A. Tanda tolak membalikkan arah. Oleh sebab A menuding ke atas kanan, negatif 4A menuding ke bawah kiri. 4 kali panjang A bermaksud 4 kali setiap langkah. Jadi negatif 4A ialah 8 ke kiri dan 8 ke bawah. Kita boleh mula dari mana-mana titik grid yang sesuai. Inilah dia, dilukis pada gambar raja dalam warna hijau. Baik. Bahagian B dan C ialah geometri koordinat. Jadi mari kita tukar gambar rajah. Ini rajah 4. Garis lurus A, B bermula dari A, di kuadran pertama, turun hingga B di kuadran ketiga. Bahagian B, titik C terletak pada A, B supaya A, C kepada C. B ialah 2/1. Kita gunakan rumus section. Rumus section memberikan titik yang membahagikan satu tembereng garis mengikut nisbah yang diberikan. Nisbah A, C kepada C. B ialah M kepada N. Jadi M ialah 2 dan N ialah 1. Untuk X, 1 kali 5 tambah 2 kali negatif 1, semua per 3.
itu 3/3, iaitu 1. Untuk Y, 1 kali 8 tambah 2 kali negatif 1, semua per 3. 6/3 ialah 2. Jadi C ialah titik 1, 2. Inilah dia pada garis, lebih dekat KB. Kesilapan biasa ialah menukar ganti M dan N, yang akan memberikan 3, 5 sebaliknya. Sekarang ke bahagian C. Untuk bahagian C, ini 2 titik P dan Q serta garis yang melaluinya. Bahagian C. Kita mahu garis yang serenjang dengan P, Q dan melalui P. Pertama, kecerunan P, Q. Kecerunan ialah perubahan Y berbanding perubahan X. Daripada P dan Q, 4/2, iaitu 2. Kecerunan serenjang apabila didarabkan memberikan negatif 1. Jadi kita sungsangkan dan tukar tanda. Kecerunan P, Q ialah 2. Jadi kecerunan serenjang ialah negatif 1/2. Gunakan bentuk titik kecerunan dengan kecerunan dan titik P. Pastikan guna P, 4,5, bukan Q. Kembangkan dan kemaskan. Y bersamaan negatif 1/2X tambah 7. Jawapan akhir. Bahagian A1, C, D bersamaan 5/2A bahagian A2. Negatif 4A dilukis 8 petak ke kiri dan 8 petak ke bawah. Bertentangan dengan A bahagian B. C ialah titik 1, 2. Dan bahagian C, garis serenjang ialah Y bersamaan negatif 1/2X tambah 7.